Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 hari bulan Februari tahun 2026 merupakan 1 Ramadan, bermulanya bulan puasa bagi tahun 2026. Dan hari ini kami Muslim Malaysia akan mengagihkan ayam untuk program agihan ayam untuk asnaf bagi bulan Ramadan di 5 kawasan di daerah Besut. Antara kawasan yang terlibat, kawasan Jetih, kawasan Hulu Besut, kawasan Jabi, kawasan Kota Putra dan juga kawasan Kuala Besut. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pejabat Kem kerana sudi mengarasi untuk agihan pada pagi ini, dan semoga ayam boleh memberi sedikit senyum malam berpuasa. Saya ucap terima kasih lah kerana bagi sumbangan ni. Jadi ramai-ramai boleh belaka lah. Dia jetih lah. Jadi saya ucap terima kasih belaka. Jadi saya mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Adun Kota Putra mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana bekerjasama dengan Pusat Khidmat Masyarakat Adun untuk menyampaikan sumbangan ayam sebanyak 100 ekor. Banyak terima kasih kepada Muslim Malaysia atas sumbangan sebanyak 100 ekor ayam untuk asnaf di Punjabi. Terima kasihlah kepada Muslim Malaysia kerana bagi sumbangan ayam. Bolehlah kita buat buka puasa tu, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini merupakan bukan pertama kali, inilah rutin. Tak boleh kata-kata tahun Muslim menyumbangkan seekor ayam untuk seorang peserta sebanyak 100 orang. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 60, Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Semoga puasa pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Sekian saja. Assalamualaikum dan terima kasih.